Warisan diraja kami martabatkan, darah raja kami junjungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Warisan bangsa megah berdiri, menjulang tahta penuh bererti. Raja dan rakyat kekal harmoni, lambang berdaulat sepanjang hari. Dengan penuh takzim dan setinggi-tinggi hormat, gelanggang bicara kini dibuka. Institusi diraja warisan dan sejarah. Di bumi bertuah ini terhampar secara penuh makna sepahat warisan bersama namanya. Di sinilah lahirnya sebuah institusi agung, institusi yang menjadi payung negara, penyatu rakyat berbagai bangsa, pelindung adat dan budaya. Institusi diraja warisan bangsa, lambang kedaulatan negara. Sejak zaman Kesultanan Melayu dahulu, raja memerintah penuh bijaksana, rakyat hidup aman dan sentosa. Bak kata Laksmana Bentan, Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Institusi diraja bukan sekadar mahkota, bukan sekadar istana, tetapi lambang maruah bangsa merdeka. Di bumi inilah bermulanya pemerintahan Sultan Muzaffar Shah I, waris Kesultanan Melayu Melaka, membawa daulat diraja ke bumi Perak Darul Rizwan. Kini negeri Perak diterajui oleh Sultan Nazrin Muhyiddin Shah ibni almarhum Sultan Azlam Muhyiddin Shah Al-Marfullah. Perak negeri berdaulat, Perak warisan bermartabat. Namun, langit tidak selalu cerah. Datang penjajah membawa tipu daya, Ingin merampas kuasa. ingin memecah perpaduan bangsa. Tidak, warisan bangsa wajib dipertahankan. Kawan-kawan, Ya, ada apa? di bumi Perak, pejuang-pejuang tanah air dahulu telah mempertahankan maruah negeri. Bila? Tatkala penjajah mencampuri urusan pemerintahan, Siapakah beliau? Datuk Maharaja Lela. beliau bangkit menentang penjajah. Demi mempertahankan kedaulatan raja dan negeri, Walau nyawa menjadi taruhan. maruah bangsa tetap dijunjung. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tetapi, apa peran institusi diraja? Nampaknya awak masih tidak faham lagi. Institusi diraja bukan sekadar sejarah lama, ia tetap relevan hingga hari ini. Saat negara bergolak, raja
pemerintah, payung yang menaungi rakyatnya. Mahkota itu bukan sekadar permata, tetapi amanah bangsa merdeka. Tahta itu bukan sekadar kuasa, tapi lambang cinta kepada negara. Selagi daulat dijunjung tinggi, selagi itulah bangsa dihormati. Tetapi masih ada generasi muda yang lupa secara bangsa sendiri. Mereka ini dibuai hiburan dunia. Mereka juga asyik mengejar kemewahan sementara. Warisan bangsa dipandang biasa. Sedarlah wahai pewaris negara, jika sejarah dilupakan, bangsa kehilangan arah. Sejarah mengajar kita tentang perjuangan, warisan mengajar kita tentang jati diri, institusi diraja mengajar kita tentang kesejahteraan, perpaduan, dan cinta akan negara. Awak semua ni tahu ke tidak? Andai warisan kita terus dihargai, syarah akan diingati. Nescaya negara akan berdiri megah. Ya, orang dulu ada berkata, Tak ada poder hujan, tak ada tablet panas. Institusi diraja menjadi payung perpaduan rakyat, warisan kebanggaan negara, nama kemegahan bangsa Melayu. Bunga cempaka kekal berseri, harum wangi di waktu pagi. Institusi diraja warisan negeri, daulat tuanku kekal di hati. Ada